Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan Guru Besar, yang saya muliakan barisan panel hakim yang bertunjangkan keadilan, barisan guru-guru dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Sidang hadirin yang saya muliakan, pada tahun ini negara kita akan menyambut kemerdekaannya ke-67 tahun dan sudah 6 dekad negara kita bebas daripada ancaman kuasa-kuasa besar seperti Portugis, Belanda, British dan Jepun. Betapa kecilnya kita, lemah dan ditindas suatu ketika dahulu. Namun kini kita patut berasa bersyukur dan beruntung kerana negara kita telah berkembang maju dan terkenal di seluruh dunia. Ketika di negara Timur Tengah hari ini masih bergolak dengan peperangan dan hilang erti kemanusiaan, terutama pada wanita dan kanak-kanak seperti saya yang tidak berdosa, maka terpanggil saya di sini untuk mengupas pidato bertajuk Bangga Menjadi Bangsa Merdeka. Sidang hadirin yang saya kasihi, Malaysia ialah sebuah negara merdeka kerana rakyatnya hidup aman, damai dan bersatu padu. Walaupun Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum, etnik dan agama, namun rakyat masih dapat mengekalkan perpaduan. Lihatlah betapa uniknya Malaysia yang mempunyai pelbagai adat dan kebudayaan. Justru, selari dengan salah satu daripada 6 rukun Malaysia Madani, iaitu kemampanan masyarakat, kesejahteraan dan keseimbangan dengan pengertian saling menghormati dan mengasihi sesama manusia dan juga terhadap alam sekitar termasuk haiwan dan tumbuhan. Malahan, prinsip rukun negara yang kita dukung dan kemakmuran yang kita nikmati kini patut dikekalkan. Saya melahirkan rasa kagum apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kerajaan dan rakyat Malaysia yang konsisten dalam menyatakan pendirian serta sokongan yang tidak berbelah bahagi supaya kekejaman terhadap penduduk Palestin dihentikan. Ini adalah bukti solidariti Malaysia terhadap negara Palestin secara terbuka. Sidang hadirin yang saya hormati, Malaysia telah maju dalam pembangunan infrastruktur dengan pelbagai kemudahan. Selepas kemerdekaan, pelbagai bangunan istimewa dibina menjadi kemegahan negara di seluruh dunia. Contohnya, Menara Kuala Lumpur dan Menara Berkembar Petronas. Malahan, negara kita telah membina Jambatan Pulau Pinang pada tahun 1982, iaitu jambatan kelima terpanjang di Asia Tenggara sepanjang 13.5 km. Seterusnya, kejayaan yang membuka mata dunia apabila terbinanya Jambatan Pulau Pinang kedua, iaitu Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah sepanjang 24 km yang dibina pada tahun 2014. Tidak dilupakan juga kemajuan dalam sistem pengangkutan kereta api Tanah Melayu KTM yang bermula pada tahun 1885. Kini, seiring dengan kemodenan terbinanya kereta api laju atau Electric Train Service ETS yang mula diperkenalkan pada tahun 2010. Dengan kemudahan 36 stesen yang berkhidmat di sepanjang laluan seperti di Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Kedah, Pulau Pinang, Perlis, Negeri Sembilan dan Melaka. Hadirin yang berbahagia, Malaysia telah maju dalam bidang ekonomi selepas kemerdekaan. Malaysia telah berjaya memajukan ekonomi dengan usaha berterusan yang penuh dengan semangat kegigihan dan kecekalan. Ekonomi mencatatkan pertumbuhan memberansangkan sebanyak 4.3% berbanding ujaran pada 3.9% dalam suku pertama 2024. Malahan, kadar dagangan berkembang 8.3%. Keadaan ekonomi yang kukuh dan kestabilan politik menjadi sebab utama pelabur asing berani menanam modal di negara kita. Menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, nilai keseluruhan pelaburan asing yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi merangkumi sektor utama, perkilangan dan perkhidmatan bagi tempoh Januari hingga September 2024 berjumlah 254.7 bilion ringgit. Sidang hadirin yang saya hormati, di sini saya membuat kesimpulan bahawa kita harus bersatu padu untuk mengekalkan kemerdekaan negara kita. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kemajuan dalam pelbagai bidang yang kita kecapi pada hari ini bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh itu, sebagai bangsa yang merdeka, kita harus bertanggungjawab memelihara kedaulatan dan mengekalkan kemerdekaan negara kita. Saya mengakhiri pidato saya pada hari ini dengan serangkap pantun. Malaysiaku negara berdaulat,
tempat tumpahnya darahku. Walau besar mengguruh dan kilat, hargailah kemerdekaan, wahai bangsaku. Sekian, terima kasih.